Enjin ini tidak beroperasi menggunakan cecair atau gas yang mudah terbakar, tetapi sebaliknya, beroperasi menggunakan udara yang kita hirup. Tetapi sebelum kita memasukkan udara ini, udara tersebut mesti dimampatkan terlebih dahulu. Ini membawa kepada beberapa perbezaan antara enjin ini dan enjin pembakaran konvensional. Dari segi keluaran kuasa, enjin pembakaran boleh menghasilkan kuasa maksimum sehingga tangki bahan api kosong. Manakala keluaran kuasa enjin ini ditentukan oleh tekanan dalam tangki. Ini bermakna, dari masa ke masa, kuasa akan berkurangan secara beransur-ansur apabila enjin menggunakan lebih banyak udara dan tekanan menurun. Satu pilihan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mengoptimumkan enjin untuk tekanan yang jauh lebih rendah dan kemudian menggunakannya melalui pengatur tekanan. Jadi, tekanan yang masuk ke dalam enjin akan memberikan output kuasa yang lebih konsisten sepanjang penurunan tekanan dalam tangki. Semasa melakukan ujian enjin ini, saya menggunakan tangki pemampat yang besar dan menggunakan pengatur tekanan untuk melaraskan tekanan enjin. Namun kerana saya akhirnya merancang untuk memasang enjin ini pada sebuah pesawat, pengatur tekanan ini terlalu berat. Jadi saya akan buat sendiri. Sebuah pengatur tekanan mempunyai 3 komponen utama, iaitu spring, diafragma dan injap, yang semuanya bekerjasama untuk mengawal tekanan keluaran. Apabila udara dibekalkan pada bahagian input, ia mengalir melalui injap ke dalam diafragma dan keluar di sebelah satu lagi. Dan disebabkan tekanan ini, diafragma mula bergerak ke atas, yang menutup injap tersebut. Sekarang, tekanan pada bahagian keluaran ditentukan oleh daya mampatan spring. Jadi, untuk mengurangkan dan mengawal tekanan keluaran, kita perlu melaraskan mampatan spring sehingga ia sedikit kurang daripada tekanan keluaran pada diafragma. Dengan cara ini, injap akan kekal tertutup apabila tekanan telah ditetapkan dengan betul. Tetapi jika tekanan keluaran menurun sedikit, diafragma akan bergerak ke bawah dan membuka injap, menaikkan semula tekanan. Ia pada dasarnya adalah satu gelung maklum balas mekanikal yang membuka dan menutup injap bergantung kepada tekanan di bahagian keluaran. Sekarang, saya telah membeli satu pak besar spring ini beberapa waktu lalu dan spring mampatan ini agak lemah. Jadi, daripada menggunakan diafragma, saya akan menggunakan picagari berdiameter kecil kerana daya tekanan akan jauh lebih rendah disebabkan oleh luas omboh yang kecil. Dan pengawal tekanan ini memang sangat kecil dan hanya seberat kira-kira 75 gram yang akan menjadi sempurna untuk pesawat yang saya sedang bina dengan andaian ia berfungsi sudah tentu. Yang mana ia lebih kurang berfungsi. Tekanan sedang dikawal tetapi ia menyebabkan enjin berdenyut. Sebabnya adalah geseran yang disebabkan oleh picagari itu. Piston memerlukan kira-kira 10 PSI perbezaan tekanan untuk mula bergerak. Jadi, saya rasa saya perlu gunakan reka bentuk diafragma. Sebagai nota sampingan, menggunakan piston dalam pengawal tekanan sebenarnya bukan idea yang radikal. Seperti yang saya dapati kemudian, pengawal tekanan pemampat saya juga menggunakan reka bentuk piston. Selepas banyak percubaan dan beberapa spring baru yang lebih kuat, akhirnya saya berjaya mendapatkan pengawal tekanan yang berfungsi. Tekanan masuk ialah 60 PSI dan enjin sedang berjalan pada kira-kira 30 PSI. Dan saya boleh melaraskan kelajuan enjin dengan memutar bolt ini untuk menambah atau mengurangkan mampatan pada spring. Tetapi adakah ini akan meningkatkan masa operasi enjin? Ini adalah graf daya tujahan yang dihasilkan apabila udara dalam tangki berkurangan. Dan seperti yang anda lihat, ia mengeluarkan daya tujahan maksimum pada permulaan disebabkan tekanan yang tinggi. Dan kemudian, ia perlahan-lahan berkurangan sehingga tekanan menjadi terlalu rendah untuk enjin beroperasi. Sekarang, kerana penawal tekanan ditetapkan untuk menekalkan tekanan pada kira-kira separuh daripada tekanan maksimum, kita mungkin menganggap output daya tujahan sepatutnya kelihatan seperti ini, dengan puncak daya tujahan yang lebih rendah, tetapi masa operasi yang jauh lebih lama. Namun sebenarnya ia kelihatan seperti ini, di mana ia memang mempunyai masa operasi yang sedikit lebih lama, tetapi tidak banyak. Dan itu kerana ia masih beroperasi pada kecekapan yang sama. Jadi kawasan di bawah bahagian graf ini hanya tersebar di bahagian ini. Tetapi mungkin enjin ini tidak dioptimumkan untuk beroperasi pada tekanan terkawal yang lebih rendah. Jadi saya memutuskan untuk membina enjin baru dengan beberapa pengubahsuaian kecil. Yang pertama ialah, silinder baru menggunakan tiub akrilik untuk mengurangkan sedikit geseran. Dan saya juga memilih untuk mencetak piston baru menggunakan pencetak 3D daripada PLA pada Prusia Mark III saya. Kerana ia lebih cepat dan murah berbanding mencetak piston daripada resin. Dan kerana silinder kini jauh lebih licin, permukaan beralun pada cetakan FDM tidak sepatutnya menambah geseran. Jadi, untuk mengoptimumkan enjin baru ini bagi tekanan yang lebih rendah,
Saya telah mereka bentuknya dengan isi padu besar di atas piston ini. Ideanya ialah, apabila piston berada di bahagian atas strok, isi padu di atas piston adalah 1/3 daripada isi padu apabila ia sampai ke bahagian bawah. Ini kerana tekanan input adalah kira-kira 3 kali ganda tekanan atmosfera. Jadi, mengembangkan isi padu sebanyak 3 kali ganda sepatutnya menurunkan tekanan kepada 1 atmosfera di bahagian exhaust yang diharapkan dapat mengurangkan sebarang pembaziran tekanan. Tetapi, enjin ini mempunyai daya tujahan yang jauh lebih rendah berbanding yang lama, yang pada mulanya saya tidak faham. Kerana omboh dan silinder sepatutnya mempunyai kurang geseran dan enjin ini sepatutnya menggunakan lebih banyak udara setiap kitaran disebabkan oleh isi padu pengembangan yang sepatutnya meningkatkan kuasa. Tetapi kemudian saya sedar. Perubahan utama lain pada enjin ini ialah spring di dalam kepala silinder. Yang baru-baru ini saya tambah kerana ia membantu memastikan injap bola sentiasa tertutup apabila ia tidak ditolak terbuka oleh omboh. Dari pemerhatian gerakan perlahan kedua-dua enjin, nampaknya tidak banyak perbezaan antara keduanya. Tetapi jika kita analisis bingkai demi bingkai, kita boleh lihat injap masuk tanpa spring, terbuka sedikit lebih lama, membenarkan lebih banyak udara masuk ke dalam silinder. Yang nampaknya kurang efisien kerana lebih banyak udara terbuang keluar melalui port exhaust. Walau bagaimanapun, saya kini rasa reka bentuk pengembangan saya mungkin mempunyai ketidakcekapan tersembunyi. Di sini, kita ada 2 enjin dengan dimensi omboh dan lejang yang sama. Tetapi enjin di sebelah kiri mempunyai ruang pengembangan di atas omboh. Ini membolehkan udara mengembang sepenuhnya di dalam silinder, menyebabkan sangat sedikit udara terbuang keluar melalui exhaust. Manakala enjin di sebelah kanan tidak mempunyai ruang pengembangan dan terdapat banyak udara bertekanan tinggi keluar dari exhaust. Tapi percaya atau tidak, enjin di sebelah kanan sebenarnya lebih cekap. Dan ini sebabnya, apabila enjin di sebelah kiri mencapai bahagian atas lejangnya, injap masuk akan terbuka. Dan kira-kira 10 cm, padu udara masuk ke dalam silinder. Tetapi untuk enjin di sebelah kanan menggunakan jumlah udara yang sama, omboh mesti bergerak ke bawah. Jadi sekarang, kedua-dua injap masuk telah ditutup dan setiap enjin telah menggunakan 10 cm padu udara yang sama. Walau bagaimanapun, enjin di sebelah kanan menghasilkan torque yang jauh lebih tinggi disebabkan oleh sudut aci engkolnya. Dan walaupun enjin di sebelah kiri berputar ke sudut aci engkol yang sama, tekanan dalam silinder kini telah berkurang. Dan oleh itu, torque masih kurang sepanjang setiap putaran. Enjin di sebelah kanan menggunakan jumlah udara yang sama, tetapi menghasilkan kira-kira 2 kali ganda torque berbanding enjin di sebelah kiri. Ini nampak seperti bertentangan dengan logik pada mulanya. Tetapi, semuanya berkaitan dengan padanan pengembangan tekanan dan offset sudut aci engkol. Jadi, saya bina enjin baru ini yang tidak mempunyai spring dan omboh hampir menyentuh bahagian atas silinder pada titik tertingginya. Dan saya juga tambah skru set 2 mm ini pada omboh menggantikan rod keluli sebelum ini supaya saya boleh melaras pemasaan injap dengan mudah. Tapi sebelum kita lihat data itu, mari kita bincang tentang data internet yang dikumpul tentang anda dan bagaimana penaja video ini, Incogni, boleh membantu. Terdapat broker data internet yang mengumpul maklumat tentang anda seperti nama, umur, alamat, tabiat membeli belah dalam talian anda dan banyak lagi. Dan perniagaan boleh membeli maklumat ini. Sekarang anda boleh menghubungi setiap broker ini secara langsung untuk memadam maklumat tersebut. Walau bagaimanapun, jumlah mereka yang sangat banyak menjadikannya sangat sukar dan memakan masa untuk berbuat demikian. Di sinilah penaja video ini, Incogni, boleh membantu. Incogni akan menghubungi semua broker data bagi pihak anda untuk meminta penyingkiran data peribadi anda. Dan kerana ramai broker data terus mengumpul data anda, selepas permintaan penyingkiran dibuat, Incogni akan memantau pasaran dan meminta penyingkiran berulang jika rekod baru muncul. Jadi itulah sebabnya langganan tahunan mereka sangat penting. Kerana ia bukan sekadar pembersihan sekali sahaja untuk semua data anda, tetapi merupakan perkhidmatan automatik berterusan untuk memastikan anda sentiasa dilindungi dalam talian. 100 orang pertama yang menggunakan kod atau pautan dalam keterangan di bawah akan mendapat diskaun 60% untuk Incogni. Jadi, terima kasih kepada Incogni kerana menaja video ini. Dan lihat Incogni melalui pautan dalam keterangan di bawah. The very early versions of this engine. Jadi, selain daripada enjin baru ini berprestasi sangat baik, saya memutuskan untuk menguji bagaimana pin omboh mempengaruhi prestasi. Ini adalah salah satu ujian tujahan pertama, di mana tujahan berkurang secara linear apabila tekanan menurun. Tapi lihat apa yang berlaku jika saya memendekkan pin hanya sebanyak 0.1 mm.
Ia mengurangkan tujahan puncak dengan ketara, tetapi juga meningkatkan masa operasi. Dan apa yang saya dapati menarik ialah pendataran lengkung ini pada tekanan yang lebih tinggi. Semua ujian tujahan ini dijalankan dengan botol minuman 2 liter yang diberi tekanan hingga 60 PSI. Dan itu kerana semasa saya menguji versi awal enjin ini, saya akan meningkatkan tekanan dalam botol-botol ini di dalam bilik tidur saya. Jadi atas sebab keselamatan, saya tidak mahu mana-mana botol itu meletup dan saya fikir 60 PSI adalah pemboleh hubah kawalan yang selamat. Tapi sekarang, bila saya lihat lengkung tujahan ini, saya tertanya-tanya apa akan jadi kalau kita cuba tekanan yang lebih tinggi. Jadi, mari kita jalankan ujian pada 100 PSI. The ball is pushed higher, therefore increasing the thrust, at least to a point where the pressure is then too low. Ini adalah keputusan pin omboh panjang dengan tujahan puncak sebanyak 3.5 Newton dan masa operasi kira-kira 2 minit. Tapi lihat graf pin yang lebih pendek. Pada tekanan yang lebih tinggi, tujahan sebenarnya lebih rendah. Versi awal enjin ini mempunyai saluran melengkung yang dicetak dalam kepala silinder untuk membolehkan aliran udara yang lebih baik di sekeliling bola. Tetapi saya dapati ini menyebabkan kesan misfire yang pelik. Increasing the pressure. But this new engine is producing Apabila bola dalam injap akan dilontar terlalu tinggi dan terapung seketika disebabkan oleh aliran udara berkelajuan tinggi di sekelilingnya. Dan pada masa itu, saya tidak mempunyai sebarang spring untuk mengelakkan perkara ini. Jadi, saya mereka bentuk diameter dalaman kepala silinder supaya hanya sedikit lebih besar daripada bola. Dengan cara ini, udara yang mengalir ke dalam enjin akan cenderung menolak bola kembali ke dalam injap. Dan ini sudah cukup kuat untuk membolehkan enjin berfungsi dalam keadaan terbalik. engine will fly. What happens if we make a two-cylinder? Tetapi dengan enjin terbaru, kuasa datang daripada bola yang terangkat dari injap apabila omboh mengenainya. Jadi, pada tekanan yang lebih tinggi, daya ke bawah yang disebabkan oleh aliran udara adalah jauh lebih kuat. Oleh itu, bola tidak terangkat setinggi dan kurang udara masuk ke dalam enjin. Dan apabila tekanan perlahan-lahan berkurang, bola akan ditolak lebih tinggi. Oleh itu, tujahan meningkat, sekurang-kurangnya sehingga tekanan menjadi terlalu rendah untuk mengekalkan RPM enjin. Jadi, ini hampir seperti sistem tujahan kawal kendiri yang terbina terus dalam kepala silinder, tanpa memerlukan pengawal tekanan luaran. Dan dengan sedikit lagi penalaan, saya rasa kita boleh meratakan garisan ini dengan lebih lagi, yang akan menjadi sempurna untuk menerbangkan sebuah pesawat. Sekarang, saya tahu kita sebenarnya tidak boleh membandingkan enjin ini dengan enjin lama, kerana kita telah mengubah salah satu pemboleh hubah kawalan dengan meningkatkan tekanan. Tetapi, enjin baru ini mencapai kecekapan sebanyak 214 Newton saat jika dibandingkan dengan enjin sebelum ini. Dalam video saya yang lepas, jumlahnya kira-kira 2 kali ganda. Dan jika dibandingkan dengan kali terakhir, saya telah membuat sebuah kapal terbang yang digerakkan oleh udara. Kira-kira 10 kali ganda daripada enjin lama itu. Dan benda itu mampu mengekalkan penerbangan pada paras yang sama. Jadi saya akan sangat terkejut jika benda ini tidak terbang. Sekarang, walaupun saya rasa enjin ini akan terbang, apa akan jadi kalau kita buat versi 2 silinder? Cara paling mudah untuk mencapainya ialah dengan hanya memasang 2 enjin secara bertentangan supaya kedua-duanya berkongsi aci engkol yang sama. Untuk melakukan ini, saya perlu mencetak batang penyambung yang sedikit melengkung supaya ia boleh dipasang pada batang yang sama di tengah. Namun, ia masih sejajar dengan omboh dan muat ke dalam kotak engkol. Sama seperti versi 1 silinder, tetapi dalam arah yang bertentangan. Langkah seterusnya ialah memasang silinder dan omboh, yang pada dasarnya sama seperti enjin 1 silinder, kecuali kepala silinder. Kerana ia perlu disambungkan bersama menggunakan manifold udara yang membahagikan udara masuk kepada 2 saluran dan mengalir melalui tube khusus ini ke setiap silinder. Kemudian, injap berbola boleh dimasukkan ke dalam setiap kepala silinder dengan penutup skru cetakan 3D untuk memastikan ia kedap udara. Sekurang-kurangnya, lebih kedap udara berbanding manifold udara yang banyak bocor melalui o-ring disebabkan reka bentuk yang agak lembut. Tapi, itu boleh dibaiki kemudian. Mari kita lihat sama ada ia berfungsi. Walaupun ia berfungsi, ada sesuatu yang berbeza. Enjin itu nampaknya tidak lebih berkuasa daripada enjin 1 silinder. Dan nampaknya hanya ada pemeluapan terkumpul pada salah satu silinder sahaja. Apapun, rupa-rupanya bila saya gamkan tiup ke dalam salah satu kepala silinder, saya secara tak sengaja telah menyumbatnya dengan gam, jadi salah satu silinder tak mendapat udara. Jadi dengan kepala silinder dan manifold udara yang baru, enjin kini benar-benar kedap udara dan bunyinya jauh lebih baik.
Think I know what I'm going to stick on a plane. Thank you very much for watching. Dengan tujangan puncak sebanyak 4.2 Newton pada 80 PSI atau bersamaan dengan mengangkat 428 gram, enjin ini mempunyai nisbah kuasa kepada berat hampir 10:1, yang mungkin pilihan yang sangat baik untuk dragster, tetapi dengan kecekapan hampir separuh daripada enjin satu silinder. Saya rasa saya tahu apa yang akan saya pasang pada kapal terbang. Terima kasih banyak kerana menonton.